Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada semakan khat sulus jali. Okey. Dekat sini kita perlu lihat beberapa perkara yang penting lah. Pertama dari segi susunan, okey, saya dah maklumkan kepada penulis ni supaya membetulkan sedikit susunan. Sebab bila kita buat sulus jali, kita tak nak ada ruang kosong kat sini. Ni ada ruang kosong yang besar. Ya, sini ada ruang kosong yang besar. Ini pun ruang kosong yang besar, perlu dielakkan. Dekat sini pun ada ruang kosong yang besar. Sini. Okey. Okey, kita tengok dari segi huruf. Okey, mim, kepala mim ni kecilkan. Itu. Okey. Jadi ni terlalu besar. Alif ni pun kena terlalu besar dia punya kepada dia ni. Okey. Berapa panjang ikut kepada kesesuaian lah, boleh dipanjangkan lagi. Untuk ha ni, pastikan dia dia punya flow tu biar smooth. Yang ni dia nampak ada masalah kat sini. Kemudian yang ni dia terlalu membulat, dia lonjong macam tu. Okey, pergerakan V ni begitu. Dia tidak turun banyak sangat. Dan ini terlalu tinggi sangat dia naik. Dia naik, tetapi naik dia sedikit saja. Okey, yang ini masuk ke dalam lagi. Dari segi dia punya lengkung ni, kepala mim ni sama macam ni. Yang ni jangan terlalu turun sangat. Nun alif. Satu setengah. Sudut dia macam ni. Ini sudutnya dah lari, tak sama. Okey, bagus dia punya ha dia. Cuma dalnya nanti sini lengkung ni. Mim alif
Jadi beberapa kali bentuk kepala meme tu kena perhatikan betul-betul lah. Dan bentuk meme ni sebenarnya dia sama dengan kepala bar ni. Kepala bar tunggal. Okey. Kita kalau boleh kita elakkan daripada yang ini adalah pilihan yang terakhir lah bila potong macam ni. Buat macam biasa saja. Laisai. Ini tinggi 3. Jadi ini pun sama kepala meme. Okay. Ini kalau kita tengok dia sama dengan kepala ya. Fahuwa. Ini jangan terlalu okey. Kalau ekor wow yang lipat macam ni, dia tak nampak dia punya leher ni. Dia start daripada sini. Okey. Yang ni jangan turun macam ni Dia turun dan rata macam tu. Okey, di sini dia tidak ada leher dia, terus sambung di situ je. Okey, bentuk raw. Kepala raw ni 1, 2, setengah dal. Ekor raw. Yang ni pun sama, jangan terlalu membulat. Tu lipat macam tu. Okey, sini membulat. Okey, jadi boleh tulis lagi sekali mengikut susunan yang saya bagi tu supaya nampak lebih padat lah. Dan untuk meme alif ni, yang ini kita jangan buat macam ni. Sepatutnya yang ini berhenti macam tu saja. Lam ni tinggi daripada atas. Yang ekor macam ni sepatutnya dia sikit macam tu je. Tapi sebenarnya untuk di pertengahan susunan kita jarang buat macam ni selalunya di hujung lah. Maksudnya bukan semua bentuk yang ada tu kita sesuai nak guna. Okey, saya setakat itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.